5 perangkap dalaman yang buat ramai orang penat tapi tak bergerak. Orang yang betul-betul maju, dia tak bazir tenaga lawan diri sendiri. Ini 5 cara mereka kawal perang dalam kepala. Pertama, dia tak terlalu banyak berfikir. Dia terus bertindak. Kalau asyik berfikir, macam mana nanti? Sampai bila pun tak mula. Orang yang bijak tahu, buat dulu, perbaiki sambil jalan. Kedua, dia tak layan semua orang. Dia jaga tenaganya. Bukan semua orang layak dapat masa dan perhatian. Tenaga mental terhad. Dia simpan untuk benda yang penting. Ketiga, dia buat keputusan berdasarkan nilai, bukan ketakutan. Dia tak hidup untuk puaskan orang lain atau elak dikritik. Dia tahu apa dia nak dan dia berani pilih jalan dia sendiri. Keempat, dia jaga cara dia bercakap dengan diri sendiri. Tak ada ayat macam, saya memang tak layak, saya tak cukup bagus. Sebab suara dalam kepala itu suara yang bentuk hidup. Dan kelima, dia ada sistem, bukan semangat semata. Hari malas pun dia tetap gerak. Sebab dia ada habit, bukan tunggu semangat datang baru nak mula. Orang hebat bukan sebab dia tak ada rasa ragu, tapi sebab dia tak biarkan suara dalam kepala kawal hidup dia. Kalau nak maju, jangan tunggu motivasi. Bina sistem, kawal fikiran dan pilih untuk lawan benda yang tak nampak.